Butuh ngejuk pahala kahit. Mati dalam kru ngejuk pahala kahit yang berlalu. Termasuk mulahi. Ya, buat ibu tu. Ibu anak koyau ni nak meninggal bab nare, ngejuk pahala kahit ya Allah. Raya pahala kahit. Oh, hana meninggal tu. Bab nare, meninggal anak yang tengok hai tamang juga dalam ipreh dro je urang kira. Yang dengar ibu. Oh, nak dak ibu ayah. Ya. Kalau gatum lu nak Allah nak agama. Nah kelebihan masing-masing. Ya tu. Meninggal anak. Bab nare meninggal anak. Ya anak yang tengok ibu ayah. Sehingga orang akhirat ku dalam sejarah ku hana doang pegah anu miat yang meninggal dalam dunia bumi cukup lu dalam masyarakat plung-plung tu murutuh di be plung-plung ya lu pegah Allah di tempat di Jibril ya ada miat ramai plung-plung mampu lu tabang juga tu baik level we kita periksa mai mak yah di mak ni tu baik lagi lu pegah Jibril bab ni oh ada we bunuh ya. Ada tanya mengenai hikit tu. Yang kedua tu didik anak tu penting je. Ya, cara didik anak. Anak ibadah yang didik di rumah dengar su mak ayah nanti jadi. Tanya orang Aceh kita hit tu bahasa kata. Yang kedua anak itu cakap, disedot irama ayah. Dong mak pintu tu. Wow. Kita main anak hit tu. Wow. Itu tak mak. Wow. Itu tak namanya. Itu kan apa namanya? Wow, kamu, tak tu. Ini dengar tengok ni. Itu tak sedap, sedap pun tengok. Kau yang pernah berasal punya lagi yang tadi di anak lagi nyakit. Menyokri bahasa di rumah mana? Iya, mama. Yang anak sedap tu, sedap. Tapi dia lembut berat. Wow, naik baju aku. Yang itu oh betul. Ya, satu buah makan. Kita tidak ramanya. Kenapa? Itu kata-kata lah ngomong ni. Mau bentak-bentak mana? Anak itu sedot tu. Itu sedot di ramah dia mana? Ya. Hai Bandung ni upaya bunuh le cara tadi anak. Yang lembut datang lagi tu. Anak lembut. Ya, upaya. Yang luar kira tu ni itu buah Jibril. Woi, anak mai. Baik mak ni nak. Aku dah tolong juga belum. Di peluang anak mir buat pintu juga jom tu. Ya. Bukanlah Jibril nanti teman-teman. Buat dah mana? Dah malam juga tu. Ikhlas anak mir ku, buat ikut. Wahai malaikat Jibril, kamu hana senang untuk dalam surga, ham tamong dalam surga. Faham? Kamu juga dalam rumput mamak, hana tamong surga. Hana lemak yang berbelajar gong tu. Hah? Tak tamong tu. Belah Jibril. Hai tim tamong tu. Hai tim tamong. Payah pegah ba Allah Jibril. Ya Allah Jibril. Jibril apa? Dia tu. Yang mak dong penting tu deh. Berangkat kita ada mak dong penting. Yang kepegah gua anak ni yang minta mak dalam macam penting. Mak dong. Yang curi mak dong. Kenapa pengen? Maksud mak nak lain pegah mak. Tempat mak dah. Itu dah ni. Ya. Kan mak ke pakai goi tu. Itu rilah ni tu. Kepuduk dan makrifatnya oleh Allah. Jadi, ham juga lu ham cok mak kau. Jika ada kena mak lain dengan hana. Mak ni mak tamang juga. Rilah ni. Piduri kenapa pengen? Kita nak kita. Handuk hukuman buat ya. Kasih sayang anak urang kerat. Hai hang dok mak tu. Piduri mak. Ini mak anak gak senang raya anak miat tu ngubit siri Pedro. Tak boleh tu. Nyandong mak mandu. Nyan miat ku hai jak mak kau. Pakai mana? Iduri mak ada ni. Patah iduri ni. Lampuk si kurung bulan bakmi dua ton tu 10 ton. Waton bakmi kan? 10 ton lok ni. Hai tak ada. Nyan hukumat sayangan ni tu kan? Ngamak nak fikir. Yang kerja anak tu kan berat hukumat sayang mamak pun kaya. Bahkan kamu ayah dari dulu. Kenapa kan? Berat tu. Anak cuti ada mak tu kayu cuti tu juga bayar. Hai jak tu. Hai jak. Kude bayar ke tak bayar ke tak?
ilun hanma kami ngai kami dan kami untuk biar dia dok nurut deh hanya aku bayar ya hanya ada nih nyanduk mukumat sayang Melayu memang syok le dia ikut ini cuma gua dalam putih putih dalam gua dalam dekru ni piring dalam dah syok anu dah buat apa dah syok ni deh mana deh mana syok le dah kayaknya tunjuk dah roh ya dia dah kayak dah bayar ya roh tunjuk mata tu beli sampai dia dah ni yang politik dia ani kalau ni mata ya ni budak ni je ya yang dia berat hukuman sayang mak daripada gaya lean ini yang nan dengar dia bu nah itu nak takut ibu ayah menyong meninggal ro bujuk pahala tahi untuk God Allah Subhanahu taala menyong meninggal ro meninggal anu nyan anaknya ibu ayah tengok hai jamang tunggam dengan berupok mendon dengar itu nah yang jadi ibu ayah kan dan juga hanau dia yang nak sayangkan ibu ayah bantu sayangkan ibu pun lelaki lain jauh juga baik tentu sebab anak tu pun ada miak kadang lelaki kena dulu ni banyak kan ya nanti tu tak apa pasal miak untuk fikir ni ya nanti dengar ni tu pun lelaki lain jauh lah jauh aju ya ibu ayah ni don lelaki HP 10 juta tang dah ni bumahai dah apa nak lagak dia apa tak joyak itu apa itu nyan pengen lagi lah nak jauh hanya ada bahasa ni sebab nak kejadian ni dengar ibu rinong penting nak kejadian nak tidur rinong nak pegang bengok cok nak jak tu jub petro beribu buah-buahan dua tu anggur bawa telak itu pun puau rumah ada mengayan dengan main ngok baik kalau rumah mak kedewo dia tinggal ngon ni nyan Pipung juga mak dah jubak kuih ni. Mana ni? Bayar apa kuih? Kep kita doang mak ni. Anjur cak kuih. Bantu kau kita kuih. Bolongkar. Anjur kau bolongkar. Mana bolongkar? Kasih lagi pobrik. Kena taruh kena apa? Mana ni berdun tu? Mana buka anak ni? Nan betul anak? Anak ni. Urut kalau orang punan tu. Mau bit anak ni. Anak yang perlu tak kami. Anak punan. Anak ni. Anak yang perlu tak kami. Aku ni yang gerok lemon tu. Ya, ada kan kau? Ya, orang tak anjur, mau tak lah anjur je, kembali mau tu anjur je, bukan kek terus, anjur kau ada kan, ni ada ya. Itu bi macam buah tu, kek terus, jangan anjur lagi, mana free pun anjur. Ya, tapi budak ni anjur man, terang buat ni man, orang tu pun iwo kan, mata kami lah, kemudian yang pegang kan? Macam ni lah, bang, mata kek, perintah tu kan, hantar ngok ni nong bandar, baju mama mak dia bandar, yang mana ni, yang truk bandar tu lah ibu, dah belut tengah baru dua mak sampai ni belut dan penyumbang telak kan, baru dah kata dengan ni tu, bawa telak, bawa mau pop mi mak lo, belut le, macam ni, truk ni kulit lah. Mai berat naik anak apa mak jok ke yang dah. Sebab dah pun daya. Ni ni bapak tu buat. Buat daya. Pulang dia ni. Apa jok ke yang mak. Pulang anak mak lu dada tu mak lagi kalau pergi dia meninggal tu umur mak bapak pegangnya pada meninggal dah. Meninggal kalau lu pegang ya, kalau pegang meninggal dah. Dia umur yang meninggal tu. Dia meninggal tu mak ya bet umur doang tu. Dia meninggal tu mak ni cik ben pergi ya tapi mak ya dah dulu kena tu. Ikut dia ke anak bari yang jumpa pakai cik tu. Ya anak ni. Anak ni jaga haji sebab ditek cara ni. Lalu naik ke anak pakai rumput. Anak baca yang pakai baik ke anak. Ada mon kamar dua kunci mak nya pakai tu. Ya, baik pakai kan anak tu. Walaupun anak miak tengah hambat terun jom dawai kan. Anak di tengah bidang di tengah. Anak ji mukumat. Ya, tinggal anak ramai pegang. Bang tapi mak tapi kumpiah. Sayang dia mu tu orang tu kui gaya. Kalau adik ni kau ya dia kan nama lain. Itu dah anak dia. Ya. Ya. Ibu anu
mungkin mak ya belah memang yang nama lain kan ada ini lah ya wala ya ini berbagai kan ya tapi insyaallah tanya mana nah ibu-ibu ana pernah lo minum terayam pakai apa itu biar jadi baru nak pakai baru ana janji pakai ya budrok buget rumah tangga nah mana ada kesang kesod irang irut dalam rumah tangganya nah dawa-dawinya ana mesti benda tu tapi ke di kulang dunia anu nya urang begah tu rumah tangga tu hantar pernah karu hantar pernah dawa nya ai kat pakai dapat tu han dapat tu hana aku budengku dia bacut na dawa kan gua tetap na aku nya proses rumah tangga tetap dawa maladum warna berat ladum yang berat aku lon na mudah aku jak dua roi baru ku ha ba lon ron lon lu semayang lahu dan an bola masjid ji rupari pun gawe di nong ji ku oma cukup lagak tu baru tabah anu tu ya ada kibam bak dawa masalah mulai kita dek le ya di nong ni yang gara-gara mulai dan ku engkau kita dek le ija pada aku ya tanya di banyak anu bukan lain nong ji oma lo lagi nyampe lo dijauh ya bang. Nyampe, mana ni tu boleh nak dijauh ya bang bukan tempoh. Yang di tempoh ni. Ya, kita agak aku. Ini hayuti dekat jaga. Ijak di balon kipas darah puji Allah. Buat ni Allah. Yang luar dia kanyang ni buat. Yang kan dari saya yang di luar dia. Ya, kipas itu inang tu yang kau yang kau ni. Oh, maka apa yang kau? Ada apa yang kau ada? Nah. Iwo dulu leh kipan itu leh na iwo lah mana nang rupa-rupa leh. Yan. Ya, makanya pakai kata ni agam pun yang tak ada rumah yang nak pergi tadi. Baik tak panjang dari bajet dia bajet bangun jauh pen mau dia dak baru. Baik nam baik pen terus itu. Lepas nak nyuri nang tu yang am cuma rumah tu yang bapak haji ngan bikin nyukur dah jam bapak haji. Nang tu. Ana lagi mengamri nang nang buka terus. Lalu. Ha. Jadi pun nang sejarah tu dah buka tu. Yang dengan nah sejarah jamun wakil khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah dirowakan pun sampai benar-benar rumah di kerajaan pun itu nak ditiuro dalam mata dunia. Ditiuro benar dengan kok Pak sabah urut wah ele dengar denak di ijak baje ijak melapur Pak Sayyidina Umar. Wakilnya Sayyidina Umar khalifah aku. Bujak terus. Ya. Teruk buat lương rumah Sayyidina Umar pun dengar dekatnya Sayyidina Umar bin Khattab itu nak lenong. Nya tinggal di obrak di dua orang ni. Tinggal di mudi wa ni. Ana dah demang lu. Geu dah Sayyidina Umar tinggal. Mau jengah gitu kai wo. Geu. Pada punoi. Duk ini wan tu. Udah awak aja. Mana wahai khalifah. Lo nurin nang lo. Rata ni dah nak lo. Bukan ya lapor kan orang berobat je. Dekat dengan mana tu? Dekat. Ya. Mau tu gawe ni? Kadu ada lapor bukan. Kepegah ni? Kepegah dengan mana? Kepegah tak mudahnya. Kita nyuagam lako menyobrak krop indung itu nak kena dan nyoi kengkeng kita nyu, bukan nama menyokek tak sabar kita nyobek apa begah tak perbek tak terut. Yang gejuk pahala kita nyolako oleh Allah sabar lagi gejuk pahala ke Nabi Ayub dikna sabar Nabi Ayub ipadu kubuk leku daulah tinggal tu lương tu Nabi Ayub ibu nyan tinggal tu lương kau nyan tapi dumna sabar Nabi Ayub hanam doa Nabi Ayub ya Allah boleh hanam doa Nabi Ayub guyum doa ni pun mau kenyang kejawab dengan aku hang kejawab doa lu mana yang Allah pegang mana cukup tek kejawab senang wadah kejawab tekis akam doa hang dia tahu ya itu Nabi Ayub jadi perbandingannya tu mesti tak nau ke 80 ton sakit ke 20 ton lain senang nyang doa hanam doa Nabi Ayub boleh hanam ku pegang dengan yang mandro kon nanti nya doa kon to Allahnya doa juga ini hek upih ubat ada pun kon pudin tam ka be kan ko buat ko ana pudin buramah ko beuna ko ngai kok ta ke tu lương không thì ngày tu lương không nhàn làm sejarah pun le rồi nong Nabi Ayub pai kan don thì ngày tu lương không pun dua rồi nong ija lang tu Nabi Ayub pun ta được không ana to tu lương
Hai tu lain macam tu dulu. Ya, aku polam ni. Ya, lu lagi tak dulu layang kau tahu ni. Nah. Ni baju tubuh boleh ulang. Ya, tapi ayo sabar. Ya, ni dia nam tu dia tanya lako lah berat. Dia nak dia rumah nau di nang pantai dia buat temu-temu. Ada nai nang temu-temu tamang kan berat ni. Nampak mana dia temu tamang ka. Memang gawe. Kalau ni kau HP tu temu tamang. Le dah tu magang tu, orang temu yang. Patah badannya. Banyak kan? Kemasuk ngandong terus ada yang gawe. Anu moi tamang tu. Ai mari ko daga. Nyuma ang ka. Udin daerah Bireun tu. Patran ya, ini macam iji kadang-kadang mana apa kalau tak tahu. Kalau ni kawan mohon dah dari itu nong cakap dia Bireun. Yang mohon dah tu, tu telepon tu. Pakah senang nak. Ju membaca bilang tu kau pujak yang ni. Ni kadang baik kadang betul pada dah. Ibu mati apa putih anak dalam tu ibu anak berapa kali tu. Ya, pun murah. Tunggu kau ni. Supaya kena ayat kursi dah. Yang kadang-kadang nunggu ya. Ya. Pantai ada demam yang ke habah itu nak yang tanya agak ayat baik tahu ayat. Ada nak tengah. Nah. Yang kan dengar tu. Agak ni nak. Nak pada tu ayah itu boleh. Ya, itu nak you nak ngomong tengah. Dia apa nak tu? Mana minta apa dah? Ayo kepala ambil ayu. Nanti dengan buat. Ya. Yang pakai je lo tenang. Ya, kau ayah apa takut? Ya, meninggal itu ibu ayah tujuh pahala syahid. Mesti anak meninggal itu meninggal anak. Yang anak nanti kau hai tamong nak juga ipreh mak ni. Nanti kau dia. Ya, ibu ayah. Ya, yang kerja dia lupa no, pengai laki lana, jauh ju, baik menyusai. Ya, lagi urinong no. Nah, dia kena pegang bagai-bagai yang macam itu. Nak meninggal, kau meninggal. Ya, yang kamu tak? Yang dia pernah makan laki lana, jauh ju. Ada apa tu rahasia ni? Ya, nanti dengar dia bukan? Bu sayang kan? Ya, sayang kan? Hadirin ibu ayah yang berbahagia, tanggung jawab dan tolong. Bu ayah, lagi belum kamu pertama, yang kedua, jok makanan dan baik pede-pede anu. Yang keempat jok pelajaran agama kan. Ya, yang penting jok pelajaran agama ke anu. Pak jok pelajaran agama ke di tauhid mulai lam ayun inan bukan nabi. Yang kerja mak katanya jamu ibu ayah hukum tak. Yang kedidi anak mulai lam ayun berani. Yang ingat ke hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilallah dituntut ilmunya dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya, makna lahat ayun ku, naji makna lahat ku, ahli kubu kuruk sampai. Ahli kubu kan, kuruk di sampai kena peluk di dalam yang kenyang lahat. Ya. Yang tak penuntut ilmu agama kan dari ayun sampai tu langkubu dia mantap tu ilmu. Lam ayun. Yang ini orang nyaman kooperatif anu lam ayun. Yang kekum dalam tahu yang bernafas Islam. Dan dengar ni bukan? Lam ayun anak dia bernama harga lagi ayun. Ini kooperatif. Bandung Nabi bertaturi wahai taulan 25 yang disebut dalam Al-Quran. Pertama pun ulun susun Nabi Adam nyan endatu wangi tengku bandum insan sarang dayu nani dah praktik lon kalimah suci Nabi wapi bawa pula bentuk nazam pokok dingan get nama pak ajir ilmi ya apa lagi ada pulang karena anak miak suci lagi yang dah kuning dah bang hukumat tu lagi kasih kosong hidup lah mati apa yang dibuka tadi ya menyogot buat ya. Makanya anaknya God bro tergantung bayah mak. Orang Arab juga kerbu al-ana'u kal-ina'i. Anak itu seperti bejana kosong bukan. Anaknya bukan orang Arab pun lagi ibarat ulah kosong belum naik je. Tergantung bayah mak. Apa ia membuh lang ulahnya. Yang boleh belagak senang buh ia jadi ni. Oh hana senang buh lain-lain mudah. Nya urusannya. Ya, nah lebih dia kulah kosongnya anak kita ni. Ya tergantung mak dia.
Maka dipantau ilmu-ilmu pengetahuan agama. Penting ibu ayah. Nah, penuntut ilmiahnya ilmu agama. Nyari risiko. Baru belah kita tanggung-tanggung ngaklah abang-abang nunggu. Yang ke ada agama. Nah, ibu ayah. Dah pukul ke rumah. Ya, pun tak dah penuh rumah dia adik bang. Layu baju baru dah pukul sifat 20 awaludin ma'rifatullah. Awai agama dan bi Allah kena berah kan gua. Nah, nang kita ubi. Hanang berah awaludin salatu, awai agama semayang. Hanang tu. Awai agama umrah. Hanang, awai agama haji. Hanang tu. Wajib awaludin ma'rifatullah. Mengenal Allah dia. Ya, ibu ayah. Sifat 20-nya yang wajib Allah wujud tanya. Hang-hanglah ni agama. Nah, yang tanya ada wujud dari taksidi yang kamu buat bahasa ni bukan. Makna dari taksidi yang bangun dari kata kepuan Allah. Nalanya nak jauh dari macam ini tu kulok. Ya, sifat waktu penting tu. Milon dan je tu kedua. Kamu je putih buat ni batin. Gua pun boleh. Wujud kadim bakam khalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wadaniya kudrat. Yang ngomong mustahil apa ya harus Allah dulu. Ya, yang wujud buat. Yang kan itu penting ni. Ya, jadi dalam kampung ku buat kan. Nah, dulu si tengok pemuda-pemuda apa ke si pelalongan depan buat amal ku buat ni juga perlombaan. Bukan lomba ni min, hotel lelaki tengkah tengok. Dah jauh baik dah. Ya, sampai tengok ke rumah itu pun nunggu. Siapa tempat umum festival anak saleh. Yang kejap panitia ni penuh drone ni rumah. Yang keberah, kebuat ikan ayam pendek punya. Di pelobong. Ikan nyo. Ya, yang menunjuk ilmu tu. Lu pegat di festival. Ya, ibu ayah. Dino dah balik acara tu nyo. Ha, yang juga. Teruk kat kamu ni. Orang dia terpegat acara ni. Acara Tanjung Raya terpegat ni. Ha, itu kemudian labuh haji lu berhabar. Labuh haji diundang penutup festival anak saleh, anak punya perlombaan kuikip anda pecat, pun terang-terang. Berjanji ikut agak itu. Tak berjanji. Yang dalai Asmaul Husna ada apa yang mendu? Tak ber tu kata. Asmaul Husna nan Allah sekurang ber. Dia tak apa yang. Ya, ni punya ubah pengerti ni. Anak punya kumpul tak perlu tidak dia. Anak kerja ni punya bangai. Mama takut ke abad tak di Cina. Kena guru kan. Ya, bila ya anak tinggal ku. Apa bangai? Anak bangai ni. Cina masa pegar orang gelah ku tak tahu. Ya, ni punya kata tidak dia. Ya, yang depan ni. Ya, aku tak menjarang aku anak punya bawa di buat apa yang berjanji tu yang bikin. Ya. Diundang lu ke hotel penutup. Ibu kat tu yang dapat mata ajaran ku dia ni yang ibu kat dia ni. Wong tu putar go tu ibu pak kecil kalau orang ikut tu lomba. Nya ni job tu di mana tu. Ite tu lomba. Sabok kong mata ajaran tu. Praktek semayang manyem. Kusu guru rayu yang murah. Ya. Pakai buat yang nauri yang semayang manyem nak kena tengah. Yang tu. Ya, dan darah ada mana? Ilau tadi tu yang nanya tu, nau tu hal penting, nau buka tempat tu. Allahu Akbar. Tengah. Jangan buka banyak, kau nak kena. Tengah, dah kopi tu. Allahu Akbar. Hanjut. Ya, yang kita pakai lomba tu orang lain. Dia mendung lomba. Ilau kita ni, punya doa mendung ni. Ya, dari phone. Kenapa kan? Nah, pun hana dengan pun hanjut ke doa mana? Nah, tu mah kau tak di mana? Mana bukan aku? Yang tu nyo bukan nyo tu awak bukan. Kia pada nyo jadi. Bukan ayo. Enggak kau. Kia ni ada apa ke ni? Ada tu hanjut tu. Ada di bukan di mana? Pada hang bi ya. Nah, sama bukan tu. Bujur. Buat apa tu? Ya, di buat praktek menunggu dari Pak Buci tunggu tahu. Kun menunggu. Kun duduknya dari pun memang banyak tapi ya. Ini udah pergi kita mana? Ya, masalah agama pentingnya. Ya, boleh. Penting tak? Hai jalan tabok satu-satunya untuk tak usah ibadat, pelajaran agama benar boleh. Nah, ini insya-Allah nak boleh tanya. Tapi menanglah kita haji. Yang kadang-kadang kedua-dua. Yang penting buat ayat. Sebab bertanya hang terima nak buat ibadat, punya mana ada pun. Hang pun maaf ada Allah. Cuma dua roh yang pun maaf dua roh dia yang salah tu. Yang pun maaf jadi ibadat salah dua roh
Wa ada urang gedun yang gedung lah wah. Yang pertama mualaf urang pandang Islam macam. Ya, lagi nya jamu Islam ji, ikut juga ayat yang pengunjuk ini. Ha, pengunjuk ikut. Ha. Lagi tidur urang ya kanyang mak bak tengku ji lucu tu. Ha, ini pengat dan punya. Di bandara ada bukan ku dengar tu jarah neraka ku itu kuyo itu dalam kubu dalam neraka disiksa tengku kiban elong tu mayang kena ku lek ku payah tak mayang mampu dah tak kunyu kulit-kulit am ju nyai kuru ji yakin tu yakin bertaubat bah dalam sejarah yakin tak ni iwo rumahnya kenyang ji boleh ya boleh bangsa paunya coba tadi boleh nanti tadi sampai katanya itu bayang sampai dengan yakin itu buat sabok saat musakit guredi murid tu ramai dah murid tu ya sakit guredi pututi musapat tu murid ikannya oleh salah satu murid pak guredi itu pun nama kira haji kena murid dia kamu usahakan ikan murid kita nyama bukan ikan murid mana bukan ikan murid kalau awaknya yang belum tak boleh kita ya ha tu mah kalau awaknya tak boleh mampu menghaji begah dulu kamu jangan usaha tu ha dia mampu orang pada di wajahnya mana mungkin yang ke begah apa begah ni bolehnya dah menghaji yang ia orang rumah ada ceh pada cok ia orang rumah i orang rumah ramah mujib dia orang banyak maka mungkin kemudian kau tahu dah ni mana dia ni jak buat nero yang boleh amat itu apa nero awak ni minta cara kan dia duduk nak dia nak boleh nah itu dah warak ya mau boleh nanti ada warak bukan di mari gitu akibat mari saya siapa kan mulai ke orang rumah ni orang ni ya itu dia murah mampir ijak ada orang rumah ngomong bawa rumah je kalau ijak nyambung lampang tu nak apa ke lah wajah boleh kata dia abah boleh di situ dia abah boleh hai nyang ke pari raya di perkara pelik-pelik anak tu ani je ubatnya pulih boleh di pegah ni pak sabang malam ni nak banyak nyok purno tembayang asli yang baru pegang asli ikan punya liho gakun salli pada hari punya asal asli punya maghrib maghribi punya isya'i punya subuhi akhirnya tembayang ikan je punya punya ke tak coba lah punya tanam ke tadi aku boleh kuliah apa memang di patih dia tu nya ni tu tapi yang duduk kan buka hijab buka langit berlalu leh malam Jumaat nah kemudian itu tulisan tulis salli fardhu dhuhri badum tulis ya baru patih ni ya nanti buat penting ni ilmu pengetahuan anak dia tak tutup ilmu berjek buat bahasa anak kan kalau ya tanya kena tengku TPA dan kuliah kampung berbuat untuk generasi yang saya begah sejarah zaman supaya mengikat itu simpan oleh anak min hanale tengok ibu ayah kan hanallah kampung anak min yang perlagi nah akhlak nah ilmu agama ya orang ayat jika rumah jago ayah nu karamen di nale anak min kampung di kadang najib tengku sagung ibu pak cik camat dan pengaji ya nanti ibu orang ayat di sini jadi bawa dapat ilmu pengetahuan agama betul tipuan tu. Baik kenang pengen. Ada dia ajuk anak-anak banyak kadang-kadang di daerah Melangkau. Baik kalau ajuk daerah apa yang ada dulu. Oh hewan kampung kah menentang kampung. Benar kan? Ha? Yang tu. Baik daerah yang pesantren di mana Aceh dah pesantren tu. Baik hewan dia tengok kan dah yang tujuh-tujuh nama dia. Dah ni. Ya, yang putu-putu tu. Boleh dah. Ha. Ni jaga lon go nak gerah tak iki tu. Ha. Bak insan Qurani, hafal Quran. Nanti kena galak kena ajuk. Kali ikut dan insya-Allah kali lewat. Ya. Dan ada mat Quran tu. Baik nak buat Quran ni. Ya. Saya kata dak tengok oleh bukan nya kata kedok kata. Kata tu dak le juk tak gawo tu.
Nah, menang ngon di nang yang bidong sebagai turi ya. Nah, insyaallah teman kolak aku di sini. Nah, benar dia lanjutkan. Tanggung jawab tanya juga ya. Hasil mampu tanya lah. Dan nang tanya oleh jadi kampung.